Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita ada 3 minggu ni dalam di mana hari ni kita sembang sebanyak cerita pasal buli kan. Jadi saya terpanggil sebab nak share tentang pasal buli. Kita panggil kawan special saya tu, meja bersara Said Zakafi, atau kita panggil meja Said. Meja Said, dia akan bercakap tentang buli dari sudut ketenteraan. Okey, kalau kita tengok buli macam-macam level lah. Jadi tuan-tuan, bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel saya akan buat podcast live tentang buli. Kita tengok macam mana buli tu supaya orang kat luar sana nampak apa sebenarnya buli, apa yang seriusnya buli, dan buli-buli yang pelik-pelik lagi yang belum ternampak lagi kan. Saya pun akan kongsi juga dari sudut pengalaman saya bekerja dalam tentera ni kan. Bagaimana klasifikasi buli, bagaimana teruknya kesannya berotak, dan bagaimana kita nak tinggalkan balik buli ni semualah. Saya lebih pada nak berikan pendedahan, pada pengetahuan kepada sahabat-sahabat sekalian di sana lah. Okey, jadi apa yang kita boleh buat kan, kita akan panggil orang yang betul-betul terlibat. Yang kita tengok hantu pun dia buli. Macam mana dia buli hantu? Sebab terlambat teruk sangat kena torture dengan dia punya pegawai dia punya superior commander dia. Jadi dia diarahkan, dipasar untuk berada tidur di tempat yang sangat berkuar tu. Jadi bila dia terlalu takut, hantu musik pun dia tak rasa apa dah. Sebab apa? Sebab tekanan yang dia terima tu lebih teruk lagi daripada hantu. Last sekali apa tau? Last kali ni sembangan tu sampai seorang kan. Nanti dia akan kongsi tau. Dia akan kongsi benda ni kan. Kita buat tak lama, mungkin dalam masa 1 jam insyaAllah lah. Saya plan 1 jam. Inilah tempat yang saya nak buat tu. Saya share benda semua lah. Selain daripada tu, kita tengok pakaian breaststroke saya yang baru ni kan, rasa macam bersemangat sikit lah. Rasa macam bila breaststroke tunang Ribery ni, dia jadi macam ada aura tu sikit lah. Okay. Jadi baju ni pun saya pakai kalau orang berminat nak masuk TikTok saya bertekam kat kuning lah. Itu saja saya nak cerita lah, supaya support saya sikit kan. Support kami ya, insyaAllah kita akan perjuangkan buli. Jangan lupa support ni breaststroke. Ni saya nak buat ni. Terima kasih. Command Endo.